Okey, yang ni kita ada kelisa kuning lah. Yang tu kelisa gabu. Sekejap, kita tengok malam gelap. Yang ni kelisa kelabu. Yang ni pula kelisa warna kuning. Masalah dia yang sama, aircon tak hidup. ECU B01 juga. Okey, kita try. Aircon dia tak hidup. Kompresor memang tak hidup lah. Dan kita try tukar ECU. Lepas tu untuk kita testing. Anda kata okey, ECU ni kita akan try perbaiki lah. Tengok macam mana. Okey, kita ada kelisa masalah aircon dengan kipas tak berpusing lah. Sekarang ni dia tengah on aircon. Kita tunggu aircon cut je. Ni ECU yang kita dah baiki lah. Dalam testing lagi. B01. Kalau tengok sini memang nampaklah sejuk airconnya. Kompresor dah cut. Yang ni wire dia bypass kan. Dia kena kat temelung katanya. Tak faham. Ya. Kompresor hidup. Kipas pun hidup. Kita tunggu dekat sekali lagi. Macam tu lah. Wire bypass tu pun kita dah buang. Semua ikut isi ni. Kita kembali ke dasar. Supaya aircon pun mempeluh. Okey, yang ni dekat. Kita tunggu dia tak cut lah. Aircon memang sejuk betuan. Okey, sensor dulu. Memang padu. Kereta ni memang datang-datang dah ada masalah lah. Kipas tak pusing. Komen dia dah bypass fuse box. Yang ni kita dah remove. Kita dah masuk asal. ECU pun kita dah baiki. Elok, cun-cun, sejuk. Semua berfunction lah. Yang ni kita letak tengah supaya dia cepat cut lah. Kita nak tahu dia ada cut off ke tidak. Cun. Okey, yang ni kita dah try tukar ECU lain. Kita ada ECU testing, kita ada ECU kereta kelabu tu yang dah siap dibaiki. Itu ECU asal dia lah. Okey, yang ni kita try ECU yang elok. Ada aircon dia hidup. Aircon dia hidup cun-cun. Kita try tengok dia punya kompresor. Ini enjin dia, enjin di sini. Kompresor dia hidup Cuma kereta ni ada satu masalah. Dia aircon dia tak berapa je. Aduh. Kita buka elok-elok dulu. Bonet depan. Ada. Okey. Aircon dia tak berapa nak sejuk lah. Aircon dia ni. Kita try dulu tengok macam ni. Tapi okey lah bila kita masuk ECU ni. Aircon pun ada. Apa semua tu. Okey. Selesai. Nanti kita akan repair lah ECU ni. B01 juga masalah yang sama.